Yakinlah, yakin segala ujian yang menimpa kita tidak ada suatu pun tanpa kasih sayang dan rahmat Allah. Dan semua ujian, kecil, besar, ringan, berat, sakit, perit, semua itu adalah laluan-laluan untuk kita bertemu dengan pintu syurga. Kena yakin, kena bisik. Sebab itu kadang-kadang bila kita terduduk di tempat jatuh yang tidak ada lagi tempat yang lebih bawah daripada itu, kita betul-betul terhina, betul-betul tidak berdaya. Masa tu kita sebut, Ya Allah, aku redha demi syurga-Mu, Ya Allah. Aku redha sekiranya inilah laluan ke syurga-Mu, Ya Allah. Aku redha, Ya Allah, aku redha. Yang penting aku dapat syurga-Mu, Ya Allah. Aku redha jika inilah bayaran untuk syurga-Mu, jika inilah imbalan untuk syurga-Mu, jika inilah caranya untuk aku dapat redha-Mu, untuk dapat syurga-Mu, Ya Allah, aku redha, Ya Allah. Itu di antara cara untuk kita cepat redha.